sebuah buku sebuah. Begitu Islam. Jadi saya nasihat pada kawan saya daripada orang Melayu khasnya, dia sudah Islam, dia sudah terima Islam, balik semula ke Islam, tinggal kebangsaan. Atas dunia ni kata ada demokrasi, tak apa, ada Islam. Demokrasi tak ada, tapi ada Islam, tak apa. Sebanyak mana hak demokrasi nak, ada berlaku dalam Islam. Tinggal nasionalis, tak apa. Sebanyak mana benda hak nasionalis nak, ada berlaku dalam Islam. Tinggal diktator, tak apa. Sebanyak mana benda hak diktator jahat, tak ada berlaku dalam Islam. Tinggal komunis, tak apa. Kalau sebanyak mana hak komunis nak, ada berlaku dalam Islam. Apa nama kerja? So, yang keduanya, sebanyak mana kebangsaan, kau diktator, kau nasionalis, semua ni untuk dunia saja. Tokoh-tokoh demokrasi, tokoh-tokoh nasionalis tak erti sikit abuk mengenai hal dalam kubur. Benda orang tak erti nak guna fikiran, Nabi Muhammad erti melalui wahyu. Hal syurga, hal neraka, Nabi duk tengok. Malaikat surat Mi'raj, syurga neraka. Mana ada tokoh demokrasi boleh sebut syurga neraka? Kan syurga neraka tak mari lagi. Nak guna mikrofon, nak mikroskop tak boleh, nak guna internet tak boleh. Bukan bahasa internet, dapat mengerti benda-benda al-ghaibiyat, benda-benda gaib. Boleh. Jadi mau tak mau, kita kena terima Islam, lengkap dunia, akhirat. Demokrasi, dia kerti sekat dunia. Dalam kubur, dia kerti buat. Jadi oleh yang demikian, saya ulang sekali lagi, pandai-pandailah guna mata, guna telinga, guna otak untuk melayari Facebook. Dia ingat, dalam Facebook sendiri ni, selain pada Facebook hak saya ni, banyak lagi hak lainnya. Menari lah, joget lah, perempuan ya tu orak lah, dancing lah, benda-benda gini ni, kita nak tutup, kita tak ada kuasa. Kita guna fikiran sendiri. Kerana manusia ni, tubuh manusia ni ada nafsu. Nafsu tak dapat tengok. Nak tengok nafsu ni bola ke, lepek ke, berduri ke, licin, tak boleh. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Nafsu ni tepat keluar fikir yang jahat, fikir yang baik. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah Ta'ala beri ilham kepada nafsu mencetuskan benda jahat, mencetuskan benda baik. Belah mana nak beza nafsu ni bawa ke neraka, nafsu ni juga bawa ke syurga? Tak ada siapa dia boleh beritahu lain pada Islam, lain pada Quran. Jadi oleh demikian, kira juga biar kita guna internet ni untuk kebaikan kita dunia akhirat. Tak ada orang lain yang boleh beritahu lain pada Quran. Itulah lebih kurang saya nak sebut. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita jauh dari dunia sampai ke akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.